Kelang AMD. Ejen kasih sini dulu ah. Sebab tu kita tak salahkan dia orang. Bukan dia orang yang mencari untuk sewa. Sebab yang cari untuk sewa bagi dia orang adalah ejen. Sini ejen kelang AMD. Hamba nampak ni. Plate ni kita bagi tahu. Supaya apa saya ambil ni? Saya tak mau nanti YB kawasan kata saya tak tahu di mana. Sebab apa kita cakap tentang YB? Sebab YB adalah wakil rakyat kita. Sebab itu kita cakap tentang YB. Kalau saya jadi ahli parlimen nanti pun hampa cakap nama saya. Saya akan turun pastikan mereka ni tak ada. Kalau hampa berani bagi seat dah. Saya abang. Sebab itu saya mai senang untuk hampa nak mai balik. Hampa tengok ni. Perpustakaan Desa Cyber Ilmu Bukit Gedung. Ini blok 18A ya. Tapi beberapa tempat tapi kita nak bagi tahu bahawa nanti kalau hampa mai semua ni hampa suruh keluar. Okey? YB kena buat satu tindakan, semua ni kena suruh keluar sebab ancaman kepada rakyat tempatan. Ini adalah ancaman bagi saya. Waalaikumsalam. Ya. Hai. Tengok ah. Cuba hampa tengok ni. Budak-budak ni semua, ni bahaya ni melibatkan ancaman yang saya nak bagi tahu. Kita duduk berkeluarga, ada anak-anak kecil, ada anak-anak gadis kita, budak perempuan, budak lelaki. Yang ni semua bahaya kepada ancaman apabila lambakan warga-warga asing dalam kawasan perumahan kita. Allah. Allah mak, bau betul-betul teruk ah. Baik. Assalamualaikum. Hidir Gasen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balu. Daripada mana? Bangladesh. Bangladesh, okey. Yurang kerja apa? Kelang. Kelang apa? Kelang MD. Kelang AMD. Ejen kasih sini dulu ah. Sebab tu kita tak salahkan dia orang. Bukan dia orang yang mencari untuk sewa. Sebab yang cari untuk sewa bagi dia orang adalah ejen. Ini ejen kelang AMD. Kelang Plexus. Ini kelang-kelang untung berjuta bagi menyusahkan rakyat tempatan. Hampa main lungguk dia orang ni, untung hampa ambil, rakyat hampa bagi susah. Berapa orang sini duduk? 6 orang. 6 orang. Berapa bilik ini rumah? 2 bilik. 2 bilik, 6 orang. 1 toilet saja, betul ya? 1 toilet. Ni depa kerja kilang tuan-tuan. Sebenarnya saya dah bagi tahu berkali-kali kerja kilang tak boleh duduk kawasan perumahan ni. Dia orang pun tahu. Dia orang kerja. Dia orang pergi kerja. Dia orang ada permit. Dia orang dihantar sini oleh ejen. Sebab tu dia orang duduk. Yang jadi masalah ni dia orang. Sebab apa? Sebab ejen hantar mai. Ejen kelang apa ini? AMD ya, kelang AMD. Okey, you orang kerja shift ke apa? Shift. 6 orang kah? Ada lebih pada 6 orang kah? Kadang-kadang ada mai lebih kah? Ada mai kurang kah? Kita mau tahu itu. Kadang ada kurang mai kah? Kadang ada lebih mai kah? Kadang transit kasih lebih kah? Apa macam? Sikit, kadang-kadang ada lebih. Ada lebih sikit. Kalau lebih, kalau you lebih, dia lebih dalam berapa orang? 8 orang kah? 10 orang kah? Betul kan? Sebab tadi punya kawan sana cakap dia orang pun ada lebih. Dia lebih 11 orang, 10 orang. Ini pun sama, betul ya? Ada lebih, kadang 10 orang mai. Kalau you orang duduk 10 orang, ada selesa kah? Tapi duduk kita orang sama-sama lah itu. Ya. Suka itu macam. Okey. Baik, you kerja pukul berapa sampai pukul berapa? Guard you orang kerja? Kelang cleaner. Cleaner Okey. Lagi sini ada ramai orang lagi kah duduk? Ada kawan-kawan duduk lagi sini? Tak tahu You sudah berapa lama sini duduk? Sini ya. 10 tahun. Mana you 10 tahun you sudah tak tahu? 10 tahun sini. You tahu lah you duduk sini 10 tahun takkan you tak tahu you punya kawan-kawan duduk mana lagi? Tetap mana tengok ada bangla. Tapi sini 10 tahun. Baru ini dalam masa 10 tahun baru satu kali orang main ni macam ni mah. You ada kenal saya? Terima kasih. Okey. TikTok Okey, baik. Tengok Ini dia orang cakap dia 6 orang, kadang boleh pi sampai 10 orang, betul ya? Ya, 8 orang ini macam. 8 orang, 9 orang. Yang ni hampa kalau tak ambil tindakan, kita bagi hampa 3 hari. 3 hari. Okey, thank you. Tong sampah. Ni tong sampah. Hampa tengok. Kita nak salah dia orang tak boleh. Letak di basikal di bawah orang balas. Kan? Depa dipinjam tak mai terus basikal ni. Kalau dia letak di bawah depa pinjam tak boleh mai terus. Dia susah. Bila dia letak di atas, orang nak buang sampah tak boleh. Hampa tengok tak guna betul ya semua ni.
Sini ada. Allah mai. Jadi, Waalaikumsalam. Peminat juga? Alah, kak. Mereka kata warga asing ramai betul ya, apa? Biasa, ha? Tapi bau pun bagus tengok. Kak Lee. Mau bagi yang menyapu tu. Ni pun warga asing tak? Bye. Assalamualaikum. Hello, bye. Assalamualaikum. Warga asing pun tak buka pintu kat kita. Abang tengok. Pintu terbuka, mereka tak ada. Ampah. Lagi sekali Kalau telefon ni kita kena buat boleh serap bau. Bau hampa boleh tahu macam mana kita tahan bau di sini. Ni tempat depa Berapa orang depa duduk sini? Depa cerdik tu. Baik. Depa tutup. Jom. Ni rumah dia duduk. Dia duduk. Baik main rumah. Okey. You kerja apa? Usam. Kilang Osram. Ya. Berapa orang sini duduk? 4 orang. 4 orang. You Kilang Osram. Sudah lama duduk sini? Ini 2 orang ada Bukan. You cari sendiri ke ataupun ejen hantar mai duduk kah? ejen. Ejen hantar. Ya. Okey, sekarang you ada 4 orang. Ini 4 orang kurang. Nanti mungkin dia akan bagi lagi orang masuk, betul ya? Sampai berapa orang dia bagi masuk? Ini kita mau survey. Sampai berapa orang kadang-kadang masuk ini rumah? Yang 4 orang. Lagi lebih tak ada? Tak ada. Ini Osram. Ya. Okey, baik. Sudah berapa lama you duduk sini? Ini 2-3 tahun. Sudah 3 tahun sini. 4 orang saja. Ya. Semua daripada Bangladesh. Ya. Semua kerja Kilang Osram. Ya. Okey, terima kasih. You nama apa? Masud, Muhammad Masud. Muhammad Masud. Okey.